Assalamualaikum kawan-kawan. Pernah dengar tak tentang burung hut-hut yang sangat bijak jadi perisik? Satu hari burung hut-hut hinggap di istana Ratu Balqis yang sangat cantik. Alangkah terkejutnya hut-hut apabila melihat ratu dan rakyatnya menyembah matahari. Burung hut-hut pun balik dan beritahu Nabi Sulaiman. Aku tahu apa yang tuanku tak tahu. Apa dia? Kata Nabi Sulaiman. Rakyat Sabak sembah matahari. Sebaik mendengar berita yang mengejutkan itu, Nabi Sulaiman terus meminta burung hut-hut menghantar surat kepada Ratu Balqis untuk menghadap beliau. Selepas Ratu Balqis melihatkan kebolehan yang menakjubkan dari Nabi Sulaiman yang memindahkan istana miliknya, Ratu Balqis insaf dan terus memeluk Islam. Burung hut-hut sangat bersyukur kerana dapat membantu Nabi Sulaiman. Walaupun kecil, burung hut-hut menggunakan kelebihannya yang ada padanya. Hebat kan? Setiap makhluk ciptaan Allah ada kebolehan tersendiri, termasuklah kita. Rasa-rasa apa kebolehan yang Allah berikan kepada kita? Kabago, protect your wrist with us.